Sudah 45 tahun negara telah mencapai kemerdekaan. Malaysia kini dikenali di peringkat antarabangsa. Bangunan-bangunan yang mencecah langit termasuk bangunan tertinggi di dunia. Lapangan terbang yang canggih dan sistem pengangkutan yang maju. Siapakah yang sedang menikmati segala jenis pembangunan ini? Siapakah yang menjadi tulang belakang kepada pembangunan pesat ini? Pekerja ladang menerima gaji yang rendah dan mereka juga tidak mempunyai rumah yang sendiri. Peneroka bandar diusir secara paksa. Rumah mereka diroboh tanpa diberi rumah ganti dan pampasan. Pekerja kilang pula dibayar gaji yang rendah dan tempat kerja mereka terdedah kepada pelbagai bahaya. Para petani tidak diberikan tanah untuk diusahakan sendiri. Apakah tuntutan para masyarakat tertindas ini? Rumah tetap untuk didiami, gaji yang adil dan saksama, tanah untuk petani, dan keselamatan di tempat kerja. Ahli politik hanya pandai berpidato, kononnya menyelesaikan masalah ini. Tetapi, kenapa masalah pekerja ini masih berterusan? Perjuangan sudah bermula. Rakyat sudah mula memperjuangkan hak mereka dengan sendiri. Apakah yang akan berlaku jika para pekerja dan rakyat tertindas bergabung tenaga memperjuangkan hak dan tuntutan masing-masing? Berikut adalah satu pengalaman di negara jiran, Thailand. Masyarakat dan pekerja daripada pelbagai sektor berjaya membuat satu gabungan rakyat yang besar. Masyarakat daripada 6 sektor telah bergabung tenaga demi menuntut keadilan dan hak mereka. Mereka telah berarak bersama tuntutan mereka secara besar-besaran di kota raya Bangkok. Selepas perjuangan 100 hari, tuntutan rakyat berjaya juga.
pekerja ladang, pekerja kilang, penorka bandar, orang muda, petani, dan orang asli akan bergabung tenaga untuk membuat satu jaringan rakyat tertindas, jerit. Apakah peranan anda untuk menjayakan perjuangan ini? Kini, ada banyak gabungan rakyat, tetapi jerit merupakan gabungan sebenar masyarakat tertindas. Hidup perjuangan. Hidup rakyat.